Imam Syafi'i pernah berkata, andainya aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapkan engkau dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini abang tuan nak share berkenaan dengan penama KWSP. Seperti yang kita sedia maklum, KWSP kita tak boleh nak hibahkan, KWSP kita tak boleh tuntut sebagai harta pencarian. So, kita mestilah membuat penamaan KWSP kita supaya dia boleh memendekkan proses pengeluaran bila kita dijemput ilahi nanti. Dan kita kena pastikan bahawasanya penama yang kita letak tu dia boleh menguruskan harta kita semasa kita dah tak ada besok sampai kepada waris kita. Sebab wang USP ini wajib kita mengikut hukum faraid. Siapakah yang boleh kita letakkan penama KWSP kita? Okey, yang pertama, individu yang kita rasa amanah, yang berumur 18 tahun ke atas, seorang warga negara dan dia penduduk tetap. So, kita juga boleh melantik syarikat-syarikat amanah untuk mentadbir dan menguruskan kita punya KWSP setelah kita dijemput ilahi. Jadi, sudah tiba masanya untuk kita semak balik kita punya penama KWSP kita supaya individu maupun institusi yang kita lantik nanti boleh mentadbir harta kita setelah kita dijemput ilahi. Kita betulkan apa yang tak betul.